Weh, petang ni lepak jom. Gas. Macam biasa. Kat ni? Macam biasa. Murid-murid, cikgu ada berita baik untuk kamu semua korang. Mentang-mentang hari ini blackout, saya dah bookingkan PSS untuk hari esok. Suka tak? Suka! Okey, kalau hari ni tak ada kerja, nak tak saya bagi homework? Aduh, ni ajar baik pula. Aduh, bukan aku faham pun apa yang dia ajar ni. Dia tak tahu sebab dia busy dengan belajar je. Patut aku tak pernah nampak dia tengok kau ni duduk dengan lelaki. Tonton je tak laku. Anak, kau okey tak ni? Lately aku nampak kau stres ni. Okey je. Kenapa? Tak, aku risau. Oh, tak ada apa lah. Aku Okey, kerja. okey. Aku kerja. Confirm? Confirm. Ada apa? Ana, awak boleh mengajar tak? Prestasi murid awak teruk sangat ni. Maaf tuan, saya akan cuba yang lagi baik dekat masa depan nanti. Last warning kalau prestasi murid awak teruk lagi, saya takkan tergagak untuk report awak kepada PPD. Maaf tuan. Nah, bangun nah. Nah, bangun. Kau ambilin. Nah, bangun nah. Kau tanggil mamak ni? Boleh. Macam mana? Tak lah. Kenapa ni? Assalamualaikum semua. Untuk pengetahuan semua, malam Cikgu Hana disahkan sebagai ahli penyakit kanser tahap terakhir. Serius? Aku tak tahu pun. Aku tak tahu apa-apa. Ya, aku susah sama Cik Bana. Ya, sama. Ya, aku tak expect saya dari kata. Seorang orang yang baik untuk kasut kes nanti. Tak tahu. Ya, tiba-tiba dia. Cikgu Hana ada pesanan terakhir untuk kamu semua. Pertama sekali, Cikgu nak minta maaf jika ada salah dengan cikgu-cikgu, anak-anak murid cikgu dan seluruh warga sekolah. Cikgu minta maaf tak dapat bersama kamu semua untuk mengajar hingga habis SPM. Cikgu harap korang maafkan cikgu ya. Cikgu sentiasa mendoakan kamu semua dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Cikgu halalkan segala ilmu yang dicurahkan. Kamu semua sentiasa berada dalam doa cikgu. Cikgu harap kamu semua faham ya. Dari cikgu. Cikgu kan sekarang ni masih Cikgu Hana kan? Kau tak rasa rindu dengan cikgu? Tapi nak macam mana? Nak melawat cikgu tak? Macam mana? Nak melawat Cikgu Hana? Boleh? Satu je boleh? Boleh. Tidak terberat. kita nak jumpa Hana Indonesia Beauty baru ni. Hana Indonesia Oh, dia dekat buat 3 terus kiri. Okey, macam di sini. Kita minta maaf cikgu. Kita pernah benci cikgu. Kita tak dengar cakap cikgu. Baguslah cikgu, kita minta maaf cikgu.
berat, sungguh berat ku rasakan saat ini. Tangis ku menangis bersendiri, jiwaku meronta, mentari terkubur saat engkau pergi. Berikan aku kekuatan untuk menerima segala rintangan. Hanya kepada